Okey, kita terus kepada video kedua menggunakan jenis matrix. Menggunakan jenis matrix, kita akan terangkan pasal matrix signal, kita akan cerita pasal kriteria untuk buy dan sell. Di manakah stop loss dan TP dan load sizing. Okey, matrix signal. Template matrix signal hanya perlu diinstal sekali saja. Anda boleh dapati di page pertama thread kita. Okey, cadangan kepada anda, sediakan pembesar suara, tetapkan suara kepada max. Maksudnya, bila matrix signal yang ni akan beritahu notification, anda boleh dengar je walaupun anda tengah berehat ataupun tengah membaca ataupun tengah buat apa saja. Lagipun kita tak perlu stick pada chat untuk mendapatkan keadaan pasaran. Kita hanya guna pendengaran kita sahaja. Jadi kita boleh buat kerja lain lebih bermakna ketika itu, seperti bersama-sama dengan anak. Macam saya, setiap berkaitan kita boleh buka Agnes kita. Mula-mula pastikan anda install template yang saya bagi tu, One Genesis Signal. Okey, saya dah buat dah dalam ni, maksudnya, tapi anda hanya perlu install sekali saja. Contoh kalau anda ada Euro USD, GBP USD, ada USD JPY dan banyak chart, banyak window, anda install pada salah satu saja, iaitu apa yang anda letak di depan. Contoh saya letak dekat Euro USD. Sebenarnya saya ada USD JPY dan sebagainya, tapi saya letak di Euro USD saja dulu. Okey, lepas tu kita buka indicators list, ada matrix signal dekat situ. Pastikan kotak ini dicekkan, dan ada orang tanya pasal time frame period. Time frame period ni dia akan berubah-ubah. Kalau anda tekan ada time frame, dia akan berubah seperti ini. Seperti ini, cuba tengok. Okey, dia akan berubah. Dia memang okey lah, memang mudah dari itu. Kita tekan balik, kita tengok balik. Yang ni boleh diubah juga. Anda boleh letak USD JPY di depan, atau anda letak apa-apa saja currency yang anda rasa boleh dibaca, seperti Euro AUD ataupun JBP JPY dan sebagainya. Yang ini kalau kod daripada anda punya broker sendiri, macam contoh Euro USD M tambah M di belakang. Yang ini pula kalau ada di depan FX ada underscore Euro USD, maksudnya kita letak FX underscore. Tapi saya tak ada, tak apalah. Okey, seterusnya yang lain tak perlu terangkan apa-apa, dah cukup. Sekarang ni kita tekan kat sini. Okey, alerts on enter. On enter maksudnya apabila 4 warna merah atau putih. On analyze apabila 3 putih atau 3 merah. Itu on analyze. Voice GB, GU, sell, GU, buy, macam tu lah. Sound, bunyi loceng kalau tak salah, no audio, pop up apabila kita buat kerja apa-apa tu dia akan datang apabila alert datang. Always on top, lepas tu save setting, exit. Itu je. Okey, seterusnya kita teruskan kriteria untuk buy dan sell. Ada 4 saja kriteria kita, tak banyak. Kriteria untuk buy dan sell. HA candle open clear dari EMA 5, jenis matrix warna putih sebaris. Stop M5 dan M15 bangun dari OS area terbaru. Arrow tak wajib, tapi selepas enter market kita harap dia ada. Arrow ni confirms the trend. Kita guna ASC trend. Sell sebaliknya. Okey, satu-satu. HA candle open clear dari EMA 5. EMA 5 ialah garisan kuning tu. Okey, buka chart sebentar. Ini adalah EMA 5. Dan ini adalah kita punya HA candle. Opennya di sini. Okey, dia kata salah satu kriteria ialah open clear. Maksud dia open jauh daripada garisan kuning. Cuba tengok. Kita mahukan trend dalam setiap kita punya urus niaga. Yang kita nak elakkan ialah seperti di sini. Opennya terlalu rapat dengan garisan kuning sampai tak nampak jarak. Ini mungkin boleh. Sini tak boleh, sini boleh, tapi disebabkan oleh luar jangka waktu trading yang di-showkan, maka tak menjadi pergerakan ini. Ini pun dah mula jadi sikit, tapi yang ini paling nampak lah ketara. Dia
lari daripada EMA5 dan terus naik. Seperti ini juga, tengok bila dia keluar sikit, dia cantik turun. Okey. Kalau yang ini selepas pergerakan besar tadi, dia pun open dekat garisan EMA5 ni. Maksudnya tidak ideal lah untuk meneruskan trade dalam keadaan begini. Okey, kita tengok kriteria seterusnya. Genesis matrix warna putih sebaris. Kita nak kata buy kan. Okey, seperti ni, putih. Okey. Sebelum anda ketahukan soalan ini ataupun anda tanya-tanya, kadang-kadang semasa okey, kita tengok yang latest. Semasa candle ini belum habis lagi, maksudnya kita belum habis 5 minit, 11.35 tak sampai lagi. Kadang-kadang dia boleh jadi putih merah ataupun dia akan ada warna putih dalam merah-merah ni. Kadang-kadang dia mungkin anda kata retain, tetapi tidak, sebabnya kita tak habis lagi 5 minit. Kita akan ambil keputusan selepas 5 minit yang ini tamat. Maksudnya kita akan ambil tindakan di sini. Kita akan ambil tindakan selepas 11.35. Maksudnya selepas yang ini lengkap. Genesis matrix ini akan lengkap hanya apabila sampai pukul 11.35 pagi. Maksudnya kita akan ambil tindakan selepas 11.35 pagi. Kita akan tengok yang ini, bukan tengok yang ini. Kita tengok yang ini sama ada dia merah atau putih, ataupun 3 merah ataupun 3 putih, atau bagaimana. Okey. Teruskan stok Empire dan M15 bangun dari OS area terbaru. Okey, bangun stok. Kita nak cari dulu stok. Okey, sini adalah salah satu contoh yang terbaik, di mana M5 adalah yang warna merah, M15 adalah yang warna putih ni. Saya kata keluar daripada oversold terbaru ialah kerana dia keluar daripada kawasan 20 ni. Contohnya merah naik, putih pun naik. Dia dalam satu keadaan yang cantik. Kalau yang ini, putih ni tak sampai pun kepada overbought area. Maksudnya dia adalah kawasan extended downtrend. Ini extended downtrend sebab dia tak naik pun bahagian overbought area. Jadi ini adalah tidak ideal lah untuk high probability trade. Sebab apa juga? Sebabnya kita duduk dekat dalam kawasan yang tidak digalakkan trade. Lagipun Tokyo Open dengan Euro Open, kita trade Euro USD memang tak banyak pergerakan di situ, kita nampak kan. Okey, kat sini ni nampak okey, nampak sedap sebab kita nampak dua-dua stok tu keluar daripada kawasan 20 ni. Yang ni salah satu lagi. Yang ni salah satu. Dan yang ini salah satu yang saya suka tengok. Dia keluar daripada sini. Walaupun signal tu dekat sini, tetapi cantik. Walaupun dia tak keluar serentak. Tapi saya kata daripada recent overbought area, yang ni adalah sell. Maksudnya kita ambil kulit kat sini, kita tengok merah kan, kita akan kat sini kita akan sell. Tapi kita tengok stokastik, walaupun stokastik dia yang M5 ni dah lama turun, kita jangan risau. Dah sampai sini, kita jangan risau. Sebab M15 baru nak turun. Sebab dua-dua kita minta keluar daripada kawasan overbought atau oversold yang terkini. Maksud dia, kalau yang macam ni, kita tiba-tiba nak sell kat sini. Kalau yang sini merah semua, kita nak sell kat sini pun tak boleh juga. Sebab dia, tengok M15 di mana. Okey, seterusnya. Arrow tak wajib, tapi selepas enter market kita harap dia ada. Arrow ni confirms the trend. Kita guna ASC trend. Okey, nak cari contoh. Di manakah? Okey, kita buka yang masa kita punya recommended trading hours. Okey, arrow ni tak wajib. Contoh kita enter dekat sini kan. Okey lah, kita ambil. Kita enter dekat sini. Arrow tiba-tiba ada. Okey, tak apa, sama. Jadi selamatlah dia. Kalau yang macam ni putih, kita ambil. Ini tak boleh ambil sebab kita tengok stokastik dia. Stokastik M15 duduk flat D dengan K je. Lagi satu stok M5 ni naik pula pada ketika yang ni. Naik. Jadi memang tak boleh ambil.
memang no trade lah. Jadi memang kita tahu trend ni takkan tahan lama, takkan jadi cantik ni. Yang ini okey, saya yang ni masih lagi turun dan M15 pun turun. M5 turun, M15 pun masih meneruskan yang tadi. Kita boleh ambil trade dulu kat sini. Anda semua tengok merah. Ada anak panah turun ke bawah. Maksudnya kita enter dekat kita tunggu yang ni habis pukul 17.05, maksudnya pukul 6 kita ambil trade tu. Pukul 6 kat sini kan, kita ambil trade tu. Kita ambil trade tu, ada arrow pula confirm kita punya trend. Arrow M5. Arrow M5 1, arrow M15 3. M5 ni sama dengan yang bawah ni. Yang atas M15 sama dengan yang bawah. Maksudnya kalau yang ni start merah, dia akan ada anak panah. Lepas tu yang ni dia dah mula anak panah. Ini M15, yang ni M5. Jadinya yang bawah sekali ni ialah ESC trend. ESC trend ni adalah salah satu cara dia orang untuk menetapkan visual untuk macam mana nak baca trend, sama ada naik atau turun. Okey, seterusnya sel sebaliknya lah. Okey, lepas ni kita buat contoh di manakah SL dan TP, recent swing high atau swing low. Okey, maksudnya kalau kita ambil trade yang sini tadi tu, yang kita kata tadi tu, kita akan ambil stop loss. Kita akan ambil stop loss di sini. Maksudnya kita open kat sini, kita akan sini. Lebih kurang 35 pip. Wow, besar. 35 pip. Stop loss takkan kena sebabnya dia macam ni. Stop loss takkan kena. Jadi kita tengok macam mana nak guna lot sizing yang betul. TP lebih subjektif, bergantung kepada masing-masing pengalaman. DP dan level lain seperti R1, R2, R3, S1, S2, R3, S3 semua boleh digunakan. Macam contoh, kalau kita enter dekat sini, kemungkinan yang paling besar ialah kita ambil dekat sini. Dekat yang ni apa ni? Dekat sini. Maksudnya kita, tapi kalau ikutkan diri sendirilah. Sebagai contoh kan, kalau sini dah 35 pip, dah 30 pip stop loss. Kalau sini pun dah dekat 69 dekat 70, maksudnya dah 2 kali ganda dah R. Maksudnya risk reward ratio, maka kita boleh ambil lah, cukup dah dekat sini bagi saya lah. Kalau nak tunggu lama lagi, mungkin sebab kita tengok kita punya HA pun dah berubah warna kan, jadi boleh exit lah. Tak pun kita tengok signal dekat sini. Tapi bagi saya kalau dah HA macam ni baik, kita ni lah, kita keluar daripada market sebab kita punya risk adalah 1, kita punya TP, kita punya reward adalah 2. Kita tak sell tadi ya. Okey, seterusnya lot sizing. Sini aku guna calculator. Okey, sekarang ni kita buat betul-betul, kita buat simulasi market. Kita pilihlah yang mana yang banyak pergerakan dalam masa market, recommended trading market. Okey, sekarang kita tengok, kita nakkan alarm kita akan berbunyi. Alarm dari sini kita akan berbunyi. Sebab apa? Di sini satu line putih berbaris. Dia akan tulis BUY besar pun besar. Kalau BUY huruf kecil ni maksudnya ada 3 line warna putih. Contohnya macam ni. Tapi kalau yang huruf buy semua besar macam ni dekat Euro USD, maksudnya di sini adalah putih. Okey, sekarang ni kita tengok dekat sini, sekarang ni HA masih lagi tidak menepati kriteria yang kita nak. Kita step by step. Okey, tengok Euro USD 5 minit pada 23 bulan. Okey, sebagai contoh, kita tengok yang ini dah merah semua. Yang ini merah tetapi opennya adalah di atas garisan kuning. Kita step by step, kita tengok adakah peluang untuk sell itu hadir. Lagi satu, kalau anda tidak mahu ketinggalan yang ini jadi merah semua, anda pastikan ada sinyal anda terpasang. Bila sell huruf besar semua, maksudnya 44
warna merah. Kalau dia huruf sel kecil macam ni, maksud dia ada 3 je warna merah. Contoh macam ni, 1, 2, 3. Dia akan sel huruf kecil. Okay. Begitu juga dengan byte dekat dalam medicinal ni. Okey, seterusnya kita step by step. Okey, tengok tu. Dia open jauh daripada EMA5, makanya anda boleh ambil trade lepas ni. Sebab kita nak bagi dia complete kan. Maksudnya lepas ni kita ambil trade tersebut. Okey. Sekarang ni kita ambil cursor yang ni. Kita ambil kira lebih kurang dekat sini lah. Yang lebih tinggi. Recent high kan. Maksudnya 17 tick. 172 tu kita sebab kita 5 point broker. 5 point broker kita ni. Jadi kita 17 tick. Kita nak standard round pick. Kita pergi calculator kita kejap. Calculator di is.gg producer. Okey. Jumpa balik kita punya calculator. Kalau saya macam hari tu kita kata contoh 500 risk ratio adalah 10%, standard loss rate adalah 17. Okey. Maksudnya kalau saya nak 10% dalam trade ini, kita akan letak lot sebanyak 0.29. 0.29. Sini Sini kita letak 17, okey. 0.29 kita letak step by step, kita tengok semua ni. Kita letak garis di sini. Sini adalah stop loss kita. Supaya kita tidak supaya kita nampak di mana. Okey, cantik. Merah. Stokastik pun tengok. Jadi sebab tu dah kita minta dia turun daripada overbought area. Maksudnya dalam keadaan sell ni kita minta dia turun daripada overbought area. Kadang-kadang tengok ni dia turun macam ni, dia cuba naik, turun. Maksudnya M5 pun dalam keadaan yang sama, dia ingin turun daripada overbought area. Okey, tengok ni dia berkembang. Dia berkembang yang cantik sekali. Maksudnya anda punya risiko tadi kita ambil trade dekat sini kan. Yang ini sampai sini baru 17. Yang ini sampai sini dah 52. 17 tambah 17 tambah 17. 51. 51 ini maksudnya RR kita pun dah 1. Risiko kita 1. Kita punya reward ada 3. Maksudnya dengan berisikokan 1 bahagian, kita akan untung 3 bahagian. Anda nak exit di Pacific exit sebab kita punya TP memang subjektif pada setiap orang. Kita takut nanti sekarang dia mungkin retrace balik ke atas. Tapi kalau anda nak stay in trade pun tak apa juga, sebabnya tengok kepada stokastik kita. Stokastik kita terutama yang M15. Kalau anda semua tengok kat sini dia naik. Dan sini dia mula keluar daripada kawasan 20. Anda boleh tengok, anda boleh keuntungan akan kekurangan di sini. Jadi yang salah satu cara nak exit trade adalah di sini. Di sini. Sebab sini kan dah putih kan. Maksudnya semua 4 indikator dalam ni, maksudnya THB, GHL, TBI, GHL, CCI dan T3 tu semua satu pendapat bahawa dia ingin tukar harga, dia price ingin bertukar arah. Price ingin bertukar arah di sini. Maksudnya anda mungkin boleh exit trade kat sini kalau anda nak selamat lagi untuk secure profit anda. Kalau anda merupakan seorang lebih longer time frame trader ataupun MTF, multi time frame trader, mungkin anda boleh rujuk di sini M15. Selagi signal di M15 tak kata sell, anda pun tak sell. Mungkin juga boleh begitu. Tapi selagi kita ada stokastik M15 di sini, maka boleh dikira anda seorang MTF jugalah. Okey. Sebab kita dapat tengok garisan D dengan garisan K ni sangat-sangat jauh. Anda boleh tengok lepas dia jauh ni kan. Okey, kita tengok step by step. Anda tengok lepas dia mengembang ni kan. Lepas dia mengembang di sini, dia harga akan terus turun.
Seperti yang kita dapat tengok. M5 kita perlukan pada masa-masanya, M15 sangat-sangat penting untuk MPF kita. Maksudnya untuk kita buat keputusan. Genesis M15 ni hanyalah macam kita punya yayasan lah. Saya pun jarang guna tapi ada masa guna juga. Ada masanya. Tapi saya lebih mengutamakan M15 punya stok. Kalau anda tengok. Sangat cantik. Yang ini sudah kembang besar tetapi yang ni nampak mula rapat pula dengan hiasan kuning tu. Anda tengok lagi. Yup. Dia pergi kepada open store. Memang terbesar kalau macam ni satu risiko 3 untung. Siapa tak nak kan. Okey. Kita dah guna komputer. Sekian, terima kasih.